benda ni ada orang tanya. Okay, ada orang tanya benda ni apps ke, website ke, ataupun macam mana kan. Okay, benda ni adalah website. Okay, kita tak ada, belum launch lagi untuk apps. So insyaAllah soon lah. Okay, sebab saya rasa untuk website ni lagi luas penggunaan lah. Mungkin dekat overseas, dekat ni semua boleh pakai lah. Okay, so saya apa tu, saya start daripada kosong lah. Okay, kita start daripada Google lah. So kalau kat Google tu apa yang kita perlu type? So kadang kita lupa keyword dia. Kita just type Pro BSN Touch. Okay, so dia akan keluar Pro BSN Touch. So kita carilah. Okay, kita cari Pro BSN. Tak ada kat sini kan. Pro Service. Sorry. Pro Service Pro BSN. Okay. So Pro Service Pro BSN ni keyword dia. Okay. Kalau lupa you all boleh tanya dengan agent lah. Boleh refer dengan agent masing-masing lah. So tengok kat situ. Dia ada Pro Service. Atas tu Prudential. BSN Pro Service. So Pro Service ni ada dua lah. Satu lagi Pro Service under Prudential Assurance Malaysia Berhad. Satu lagi Pro Service under Pro BSN Takaful. So you all boleh tekan lah. Okay. Dia boleh tekan. So dia punya muka depan dia macam ni. So belah kiri tu dia ada mention Pro BSN Takaful. Okay. Kemudian dia ada pembayaran online, kita boleh call. Yang ni front dia lah. Front. So kalau orang yang baru daftar, just tekan je login ataupun daftar account kat sini. Okay. Okay. Macam mana kita nak daftar? Okay. Kepada sesiapa yang dah ada, ni especially untuk klien Pro BSN tau. Mana yang tak ambil lagi, so dia tak boleh nak login. Sebab ni untuk orang cakap untuk klien sahaja. So sebab klien dia akan review benda-benda macam ni. Okay. So boleh pergi kat bawah ni, create account. Bawah ni create account. So create account, masukkan IC you all. Okay, masukkan IC you all, you all akan dapat ni lah. Ya, bagi contoh saya lah. Okay. Selamat nampak pula. Tua lah aku. Alright. So dia akan keluar dekat sini. Verify your identity. So we found both email address and mobile at your record. Select an option from below and authentic your identity. So sama ada you all nak pilih email ataupun nombor telefon lah. So you all boleh continue. Okay, continue and then create create username tu of course pakai kita punya email. Kemudian yang password tu kita boleh create lah. So make sure you punya email betul. Make sure you punya email betul. Kalau tak, kena hubung dengan agent lah untuk update balik email ataupun phone number dekat sistem. Okay. Apa ni saya back lah. Alright. So kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay. Okay, once you korang dah masuk, okay, so dia akan minta username. Dia akan minta OTP every time. Every time you nak masuk, dia akan minta OTP lah. Kita masuk lagi ni kat saya punya ni. Okay. Once you dah masuk, you punya verify OTP dekat you punya email, so automatic dia akan masuk dalam sistem. Kejap. Okay. Oh, siap dia.
juga kadang-kadang. Okay, right. So tengok kat sini welcome to Pro Service. Dia customer, first time user must create a new account. Even if you have an existing Progress and Touch account. So Progress and Touch tu adalah sistem yang lama. So sistem yang lama tu pada zaman dia di-launchingkan memang sangat canggih lah. Tapi bila ada yang ni, kita rasa yang lama tu dah old school sikit. So benda ni lagi manageable sebenarnya. So please ensure your email and mobile are up to date to receive OTP. So kalau ada isu, you all boleh call CS team lah. Okay, customer service team. Tapi customer service team ni dia akan ada pada office hour saja. Cuma kalau ada benda-benda urgent, kita boleh berhubung dengan agent lah. Right. So kita tengok ada beberapa segmen kat sini. Pertama home. Home ni kita tengoklah service yang popular service, make payment, pay for family. So pay for family ni kita boleh bayar untuk parents, bayar untuk anak-anak. So anak-anak bayar untuk apa tu mak ayah boleh, untuk adik-beradik pun boleh, tak ada masalah. Kemudian view document, submit claim. So ni yang saya cerita pada mula-mula tadi lah. So kita boleh submit claim sendiri. Tapi biasanya agent yang akan buat. Tapi yang ni dia enhance dia punya service tu. So kadang-kadang kita boleh buat sendiri sebenarnya. Okay. Ataupun satu lagi, sign up for auto deduction. So sign up for auto deduction ni dia lagi better lah. Okay. So kebanyakan yang saya nampak lah, biasanya saya punya experience jadi agent ni, ada few, tak semua. Ada sebahagian kecil yang klien-klien ni dia bayar kepada agent. Sebenarnya benda tu sangat-sangat tidak digalakkan. Bukan tak boleh, boleh, tapi sangat-sangat tidak digalakkan. So better kita buat auto deduction. Yang tu better lah, sebab benda ni berkaitan dengan kewangan. Okay. Kemudian change your contact detail. So ada kat sini lah kita view more, kita tengok apa yang ada lagi. Okay. Ni bahagian payment, kita boleh tengok payment. Kita boleh update bank details kita untuk e-credit, untuk kita punya pembayaran bank, bolehlah dengan payment history. So sebenarnya yang detail ni semuanya ada kat atas tau. Macam contohnya bahagian payment. Bahagian payment, make a payment, pay for family, change payment frequency, set up for auto deduction, update bank detail dengan history payment. So dekat claim ni pun kita boleh submit claim kita sendiri. Nanti saya tunjuk satu Untuk health, kita boleh view kita punya e-medical card, submit a claim ataupun find healthcare provider. Ataupun investment, kalau kita ambil especially produk asas link, ataupun kita ambil produk warisan ataupun aspirasi. So kita boleh view kita punya investment, cash value berapa yang tinggal lah. Okay, yang ni dokumen kita lah. Contohnya macam ni. Okay, ini anak saudara saya ni. Ni polisi untuk anak saudara saya lah. So Laila Ahmad Husna ni, so e-receipt dia 30 Mac dia ada buat payment. So nak receipt kita boleh view lah. Security reminder. Okay. Kemudian kita tengok kat sini dulu. Alright, kita tengok help. Okay. You boleh main-main lah nanti. Bila you all dah register, you boleh godek-godek main-main dekat sini apa semualah. Okay. Dekat help ni, kita tengok view e-medical card. So sekarang ni kita dah, orang cakap wallet sekarang ni makin nipis kan. Makin nipis bukan duit tak ada. So sekarang ni macam saya sendiri pun, saya dah lama gila tak pergi bank. Saya pergi bank pun kadang-kadang saya nak tukar duit sekolah anak saya je. So apa-apa pembayaran sekarang ni banyak pakai apa? Yang paling popular adalah QR Pay. Pergi kedai Aceh pun pakai QR Pay. Tadi just nak share lah. Gas kat rumah saya habis. Saya ingat, gas dah habis ni. Dah lah tengah perang. Takut gas mahal kot. Tapi bila beli tadi harganya masih sama. Oleh kerana saya panggil Pakistan tu yang hantar. Yang selalu hantar dekat rumah saya ni. Okey, harga masih sama. So saya bayar dengan dia pun QR juga. So bila saya bayar QR dia, saya ingat kadang-kadang masuk atas nama company, tak. QR tu atas nama dia sendiri, Touch 'n Go. So maksudnya yang orang luar pun dia boleh pakai untuk QR tu. Ataupun kita pakai debit card, credit card kan. So option cash sekarang ni adalah yang saya nampak lah. Itu adalah option terakhir orang nak buat pembayaran. So maksudnya wallet kita ni
yang biasa kita bawa mungkinlah sekarang ni IC je. Macam saya sekarang ni pun, lately ni saya selalu tinggal wallet saya kat rumah. Saya bawa IC je. Sebab apa? Untuk isi minyak. Bukan untuk takut kena check polis. Sepanjang hidup saya ni, jarang sangat lah polis tiba-tiba datang nak check IC, tak ada. Even apa-apa semua, kita punya MyJPJ, kita punya lesen, kita punya everything semua dekat phone kita. Sekarang ni phone tu sangat-sangat penting. Okay. So sama juga macam ni, untuk medical card kita ada e-medical card. So next time kalau sesiapa yang tak ada medical card, okay, you all boleh semak dekat medical card, e-medical card, and then you all boleh download. Okay. Download. Okay. Lepas tu ada keterangan sikit medical card tu macam mana apa semua. And then download je lah. Okay. Okay. Kena ingat, any action yang you buat, dia ada to protect your privacy and personal information. Yang penting make sure you download document only using private and security device. Okay. Dia apa-apa berkaitan dengan kita punya privacy lah. Dia tak nak orang lain yang gunakan. Okay. Lambat ni loading ni. Saya nak topik kata ni. Okay. Alright, tak apa. Yang tu dah faham kan? Okay, dia ada depan dengan belakang lah. So, ni depan dia. Tengok depan dia. Okay, medical card. Medical card ni, okay, dia akan tunjuk nama orang yang dilindungi. Okay, dia punya certificate number. Okay, dia start insurans ni bila, dengan plan dia apa. Okay, health protector, road and board 200, smart saver 300. Okay, SVP tu apa? Smart value point dia. So, maksudnya dia ni coverage 1 juta. So banyaklah. So belakang dia akan tulis macam biasalah, medical table benefit dengan hospital listing. So kita boleh scan dekat sini. Okay, kita nak tahu hospital mana. Okay, dengan nombor telefon dengan email lah, itu standard lah. Okay, right. So saya pergi submit a claim pula dekat bahagian health. So kalau ada claim, so far yang anak buah saya ni tak ada claim lah. So dia akan confirm dulu. Okay. Select your person cover, Laila binti Ahmad Usna. Okay. So, tengok type of claim dia apa. Hospitalization, decay. Expenses for hospitalization, admission or decay procedure. So, kita boleh claim lah. Tengoklah mana satu yang nak kita ambil lah. Ataupun outpatient treatment. Outpatient treatment, expenses for treatment and registration clinic or hospital outpatient department without hospital admission. So, sebab ada features yang kita boleh pay and claim tau. So especially dekat kita punya plan yang baru ni, kita boleh claim untuk demam. Tahu kan? So ada sebahagian demam, kalau saya dalam 5 jenis demam lah, macam denggi, chikungunya, kan? Mouth hand apa? Disease yang penyakit tangan kaki dan mulut tu. So kita boleh, ataupun campak kita boleh. Yang tak menyebabkan warded, kita boleh claim melalui sini. Yang lain-lain tu kena pass kat ejen lah. So yang simple ni kita boleh claim sendiri. Okay. So kita tengok type of claim dia apa. Kemudian, okay, kita tengok dokumen checklist. You all kena tengok tau, dokumen checklist ni apa. Yang required, yang betul-betul nak, dokumen yang betul-betul nak ke sini adalah original receipt, including deposit receipt and original final bill and tax invoice with an itemized bill breakdown of details. Recommended for overseas treatment. Okay, obtain the English translated medical bill from the admitting hospital. So kita perlukan original receipt. So you download dulu dekat sini, kena original, scan ya, kan? Kita snap dekat kita punya handphone tu. So benda tu dah boleh diguna pakai. Tetapi dia bergantung dengan claim department. Sebab ada sebahagian receipt yang kita upload tu, dia akan minta original. Kita submit yang original. Tapi tak semualah. Sebab biasa saya punya experience pun ada dia minta, ada tak minta. Dia depends dengan claim department punya requirement lah. Okay. So sesiapa yang pergi overseas, mungkin ada claim, contohnya macam accident injury dekat overseas apa semua kan. So boleh claim tak? Boleh. Tapi
make sure dia ada English translated lah. Contoh you all pergi uh, Thailand lah, dia pakai tulisan Thailand. Aloh, kita pun tak faham kan. Pergi kat dia orang pun pening kan. So perlu benda tu, perlu untuk English translator tu lah. Kalau kita pergi negara-negara Arab contoh kan, so dia pakai tulisan Arab kan. So orang kat sini pun dia tak faham kan. So kena ada. Okey. Yang nombor 2 ni, nombor 3 dan seterusnya ni adalah dokumen sokongan. Kalau ada better, kalau tak ada, you boleh submit dulu, tapi depends dengan further requirement. Ada requirement tambahan daripada claim department. Contohnya Dr. Memo. Kalau accident punya case, kita perlukan accident date, okay? Apa yang consequences of dia punya accident, injuries, treatment detail, certificate, endorsement. So dia kena ada kronologi. Okay? Okay, outpatient, kalau Dr. Memo, yang nombor 3 ni outpatient or follow up visit doktor. So benda ni kena ada lah. Yang ni, yang nombor 4 ni, nursing care document ni, recommendation letter from the treatment doctor for home nursing care. Yang ni tak apalah, yang ni kita tak payah sentuh dulu sebab ni berkaitan dengan nursing care. So sepanjang saya jadi agent pun sebenarnya so far tak pernah lagi saya handle untuk nursing care punya case lah. Tapi kalau ada benda ni, pay and claim sebab benda tu semuanya ada guideline lah. Ada guideline. Okay. So kemudian yap. Okay, bila claim detail tu dah dapat, kita kena upload dokumen. So upload dokumen tu saya cakap, bila kita pergi ke bahagian upload dokumen ni, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi, dia ada macam dia ada satu lambang kamera tu. So kita boleh snap je, kita upload kat situ je. Kita snap macam snap gambar biasa je. Make sure bill dengan Atemas bill tu clear lah. Okay. Kemudian kita verifikan benda ni. Kemudian dia pay out detail and summary. So receipt dia apa semua kita kena ada. Lepas tu baru kita check out lah. Bila kita check out tu maksudnya dalam sistem dia akan update lah benda ni. So bila dalam sistem dah update, biasanya kita akan dapat 2. Pertama, kita akan dapat email yang mengatakan benda tu PRUBSN dah terima untuk proses. Ataupun you all akan dapat notification SMS. So maksudnya Prudential dah terima untuk proses. Mak loading lama pula ni. Saya refresh balik. Alright. Tak apa, saya akan sentas Okay. Dekat health tadi kan. Okay, kita baru dekat health ni. Okay. View e-medical card dah, submit a claim dah. Find healthcare provider. So kita boleh find healthcare provider kat sini. So kita klik kat situ, kita allow lah. Kita allow kita punya location. Macam saya berada dekat area Gombak, so dia akan keluar maps lah. Okay, kat mana yang kita nak pergi. So contohnya Asia Eye Specialist Center Kepong. Okay, ni klinik lah. So dia ada mention kat situ Pro Panel Plus. So Glen Eagles, Pro Panel Plus dengan Health Address Prefer lah. Park City Medical Center ini yang berdekatan dengan saya. Yang ni dalam jarak 25 km. Dia punya radius lah. Okay. So kita boleh pilih sini. Kita nak cari siapa? Siapa kita nak cari? Semua specialist. Okay. Anesthetic. Breast and endurance surgery. Cardiologist. So kita boleh carilah mana yang kita nak, apa masalah kita, apa masalah kita boleh cari. Tapi kebanyakan klien dia pun tak tahu, aku tak tahu sakit apa. Aku pergilah kat hospital tu, hospital mana boleh dekat. So mungkin you all tahu, alah aku duduk Ampang Puteri lah contoh kan. Atau you bayangkan katakan you all pergi dekat Penang. Mana hospital paling dekat tiba-tiba macam makan nasi kandar banyak sangat, pedih perut, kena gastrik lah, kena keracunan makanan lah, kita tahu kan, tiba masuk muntah-muntah si cari berit, macam mana hospital yang terdekat. So you all boleh cari dekat sini. Ini salah satu orang cakap source lah untuk you all nak carilah dekat mana. Okay. So maximum distance dia boleh pergi buat masa sekarang 50 km in radius. So dia akan
Dia akan adalah dekat sini 50 km radius. Contohnya macam sini Park City, Gleneagles, tambahan pula. Ni UiTM Private Special Center, Sunway, Optimal Eyes. So kenapa macam contohnya Optimal Eyes SD tidak ini ada. Yang ni adalah panel untuk Pro Panel Plus. So dia untuk spesialis mata lah. So whatever benda yang ada dalam ni, benda tu hospital ni adalah hospital panel. Okay, kau boleh pergilah, tak ada masalah. Macam ni KPJ Rawang, UM, so banyak yang boleh explore sendirilah dekat sini, mana-mana hospital yang terdekat lah, ataupun orang boleh pilih hospital mana yang you nak. Contohnya macam ni lah. Alright. Contohnya saya klik Thomson Hospital Kota Damansara. So dia bagi address, bagi phone number, bagi website, direction pun ada. Okay, information dia. Dia complete information tau dekat sini. Apa facilities dia boleh untuk emergency dan trauma biasanya, accident and emergency 24 jam. Okay, diagnosis laboratory, rehab, onkologi, cardio, centralization lab. So dia ada kat sini lah. So doktor pun you boleh cari doktor mana yang adalah, you boleh pilih favorite doktor lah dekat sini. Tapi kadang-kadang saya faham, tak semua, macam mana aku nak tahu apa semua, kita pergilah. Tapi benda ni general information, sebab ada macam family kami, kami ada favorite doktor lah. So kadang-kadang kita tahu ni sakit apa, mana doktor yang ni. Contohnya macam anak saya dulu, dia kena sakit kulit, dia bengkak-bengkak. Saya cari hospital, saya cari dekat sini lah, bukan dekat sini, dekat platform Ani Agent lah. Kemudian saya cari untuk pediatrik, tapi spesialis untuk penyakit kulit. So saya jumpa, tapi dia dekat mana? Dia dekat hospital Pantai Bangsa. Oh, jauh pula kan, jauh pula. Tapi bila saya call nak buat appointment yang saya dapat tu 2 minggu lagi. Oi, glamour betul doktor ni penuh. So macam tu lah kita dapat information macam tu. Okay, right. So pasal payment tadi saya dah explain kan. So okay, kita boleh tengok kat sini lah. Contohnya kita boleh update kita punya bank, kita punya bank information. Saya tahu kenapa dia loading lama sangat ni. Dia ambil masa sikit lah untuk loading. So you all boleh tengok untuk personal detail, correspondent address, payment setting. So dia adalah dekat sini. Dan so contohnya dekat sini lah, link certificate, payment setting dan banking. Okay, correspondent address, semua dah detail semua. Kita boleh tengok kita punya detail sendiri dekat sini. Okay, basic information kita lah. So you all boleh juga tengok, contohnya macam aktif, okay, approve baseline asas link. Satulah contribution dia berapa sebulan, okay, dia punya payment due date bila, okay, kita boleh view certificate kat sini lah. Kita boleh tengok kita punya, apa ni? So we're going to find the result. Oi, kenapa? Sorry, we could find any result ni. Ni di luar di luar kemampuan saya. Saya tak tahu kenapa. Tapi tak apa, you boleh kode lah. You boleh tengok overview, you punya benefit, punya payment, everything semua boleh tengok dekat sini lah. Okay. Investment, investment ni depends dengan produk. Especially kalau untuk satu produk tu Anugerah Plus. So Anugerah dia mungkin dia tak view lah dekat sini sebab kita tak ada cash value. Mungkin dia view lah sebab cash value tu kita tak boleh keluarkan. Macam ni, macam anak saudara saya ni, dia lah sebab polisi ni baru lagi. So cash value dia ada 1,441. So ni dekat dia punya education fund lah. Okay, education fund dekat sini. So kita boleh review lah dekat sini. Okay, so benda ni quite simple sebenarnya kan. So kita kena explore, dia tak complicated, cuma depends apa yang kita nak je dekat sini. So especially saya rasa untuk klien ni kita kena manage especially daripada kita punya payment lah. So kalau payment ada problem, mungkin ada family members minta tolong kita buat pembayaran, so kita boleh bayar untuk family dekat sini, tak ada masalah. So untuk claim, untuk view policy, untuk tengok berapa kita punya coverage, so kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, so
uh, saya rasa tu je lah daripada saya. Kan? Sekejap je. Ya, ada Yang statement tu dekat mana? Dokumen eh? macam mana? Statement. Income tax. Income tax. Masih share lagi screen kan? Ya, masih. Dia sepatutnya kat sini, view certificate ni. Tapi dia tak boleh, we could find any result. Dia tak boleh, dia tak keluar. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar dekat sini. Dia kat sini lah. Itu saya ada godek. Tapi saya disclaimer lah sebab sistem ni dia memang sangat fresh. Dia baru launching last month. So saya ambil masa juga untuk study benda ni sebelum kita punya program malam ni. So saya tengok okeylah, senang lah. Macam tu lah, senang lah, tak ada susah sangat. Yang perlukan touch dulu pun yang saya buat, yang saya tengok dia pun tak ada susah sangat. Cuma dia tak berapa detail ni. So ni quite detail jugalah. Dia tak menyeluruh. Contohnya macam mungkin ada few claims yang agent kena buat. So yang claim kat sini pun dia simple claim je. Dia tak ada tak ada terlampau complicated. So yang agent still pegang mana yang tugas yang besar lah. Okay, yang ni untuk bantu klien yang kecil-kecil, mungkin klien cakap malah nak kacau agent. So dia boleh apa tu? Dia boleh submit sendirilah. Okay. Okey tak? Ni apa? Klien-klien ya. Apa anak aku punya ni ada kat sini ni. Tapi ni lebih better daripada probation and touch tu, kan? Yes, dia lagi dia ada enhancement lah dekat sini. So dia lagi manageable lah. Dia lagi senang nak kita ni. Okay. Untuk klien yang ada lah kan, klien yang ada dekat sini, saya ingin nak share jugalah sikit pasal kita punya promotion pada bulan ni. Sekejap. Alright, ya. Ni challenge untuk agent ni. Alright. So untuk klien lah, untuk sesiapa rakan agensi dan klien yang ada pada malam ni. So you all boleh share lah, share dengan kawan-kawan you all apa yang kita ada pada dekat Prudence Center Carrefour pada bulan ni. So bulan ni kita ada apa? Kita ada Legacy 100. So apa tu Legacy 100? Sesiapa yang tak pernah ada insurans, tapi dia nak ambil insurans tapi mungkin for whatever reason lah, tak cukup duit lah, tunggu confirm lah, nanti fikir yang lain lah, nak compare lah. So tak kisah. Okay. So you all boleh introduce dengan kawan-kawan you all untuk Legacy 100. Legacy 100 ni free. Memang free. Tak ada engki-pengki, tak ada orang cakap tak ada udang di sebalik batu, tak ada. Memang benda ni memang free. So apa yang kita bagi? You sign up je dengan agent, okay, yang klien-klien you all yang ada dalam ni lah. Okay. Mungkin ada kawan ambil, adik nak ambil tapi fikir dulu lah, kawan satu kerja nak ambil, adik-beradik saya mari nak ambil apa semua. Okay, boleh introduce dengan agent you all. Kita punya complimentary coverage 20,000. Accidental death while haji or umrah ataupun dekat public transport lah. So kita akan cover. Okay, kalau